TNG e-wallet baru lancarkan Visa Travel Card, which is dah adalah di tangan Daus sekarang. Jadi kita unboxing, dan yang bestnya kad ini datang dengan macam-macam benefit daripada cashback, which is 3%. So let's say kalau korang spend RM1,000, korang dapat cashback 3%, korang dapat apa? Dapat RM30 cashback, guys. Memang gila lah kad baru ni. Dan ada juga pengeluaran ATM percuma setiap bulan. Dan jangan risau, ada banyak lagi benefit yang Daus akan ceritakan tadi. Tapi persoalan sekarang, betul ke kad ini adalah kad yang paling berbaloi sekali untuk traveller Malaysia? Dan kalau kita bandingkan dengan Wise pula, siapa yang lagi power? Tapi sebelum itu, Daus ada berita baik yang Daus nak sharekan kepada mereka yang gemar shopping secara online. Nak beli dulu, bayar kemudian? Boleh je dengan Pay Later by Grab. Bukan saja boleh jimat lebih, tapi korang boleh pilih ansuran 4, 8 ataupun 12 bulan. Pilihlah ikut bajet sendiri. Senang kan? So apa lagi? Jom cuba Pay Later by Grab. Jadi guys, dalam video kali ini Daus akan review lah kad baru ini secara menyeluruh, tunjukkan macam mana korang nak apply kad ini, dan kita akan tengok sendiri apa sebenarnya kelebihan kad ni serta kekurangan kad ni, especially bila kita bandingkan dengan Maharaja Travel Card, iaitu Wise. Boleh tak dia nak kalahkan kad ni? So sebelum Daus mula, pastikan korang dah join dulu grup Telegram dan juga grup WhatsApp Daus dengan tekan saja link di bawah, dan juga jangan lupa follow Daus dekat IG ya. Jadi first kali kita akan unboxing lah kad ni. So ini kad dia, kita akan buka dan tada! Itulah kad dia. Kita terus nampaklah kad dia kat tengah-tengah ni. Nampak tak? Jadi kat belakang ni dia tulis benda lain, dia just tunjukkan lah apalah kelebihan kad ni. And then dekat bawah kad ni tunjukkan macam mana nak activate kad kita ni. Okay, jadi Daus akan activate. Sebab first kali Daus nak explain dulu dekat korang betul-betul supaya korang faham apa benda sebenarnya yang TNG cuba buat dengan kad baru ni. Sebab dulu sebenarnya TNG dah pernah tahu ada kad. So kenapa pula keluar kad yang baru? Jadi guys, kad Visa ini bukanlah kad kredit ataupun kad debit biasa. Dia hanyalah kad prepaid Visa yang akan link terus dengan duit baki yang ada dalam TNG e-wallet korang. Maksudnya setiap kali korang swipe, korang tap kad ni, PayWave ke, duit yang ada dalam TNG e-wallet korang lah yang akan ditolak. Bukannya duit dalam kad ni. Kad ni tak ada duit. Korang tak boleh nak top up pun dalam ni. Korang kena top up TNG wallet korang and then pakai kad ni untuk spend. Sebab kat luar negara mana ada QR kan? Kecuali China yang ada Alipay lah. Jadi dengan itu korang boleh faham lah yang mana ini bukannya juga macam duit pinjaman, macam kad kredit. Tak ada konsep belanja dulu bayar kemudian. Korang kena top up dulu TNG wallet korang baru boleh belanja, dan dia pun tak akan tolak lah duit yang ada dalam account bank korang. Tak ada. Jadi guys, secara ringkas, kad yang baru ini adalah kad versi upgrade daripada kad Visa TNG yang lama ini. Sebab kalau dulu kad biasa ni hanya sesuai untuk digunakan dalam Malaysia saja, tapi kad yang baru ini memang dibuat khas untuk pengguna yang suka travel ataupun berbelanja lah di luar negara. So TNG cuba bagi solusi lah yang lebih praktikal untuk user ataupun pengguna yang nak elak charge yang tersembunyi lah apabila korang spend dekat luar negara. Sebab ada certain kad bila korang spend kan kat luar negara, korang kena bayar spread, maksudnya markup tu dah tinggi, and then kena bayar lagi fee conversion, contohnya RM5 minimum. Dekat sini tak ada guys. Jadi kita lupakan kad lama, kita nak tengok betul-betul apa sebenarnya yang korang boleh buat dengan kad TNG Travel Visa yang baru ni. So pertama sekali, kad ini boleh digunakan di mana-mana tempat yang terimalah Visa, sama ada dekat Malaysia ataupun luar negara. Kat Malaysia pun boleh guna tau. Cuma bezanya apabila korang menggunakan kad ini di luar negara, korang tak dikenakan foreign exchange markup. Maksudnya kadar tukaran dia akan ikut kadar sebenar Visa tanpa charge tambahan daripada TNG. Dan lepas tu yang paling best sekarang, dia bagi promo cashback sehingga 3% sampailah 31 Disember untuk perbelanjaan fizikal di luar negara. Itu bermaksud kad ni adalah beberapa limitasi yang memang korang kena tahu. Cashback hanya diberikan untuk transaksi fizikal luar negara dan bukannya transaksi online. So itu bermaksud korang kena betul-betul pijak, ambil kaki korang pijak di luar negara, and then korang kena PayWave ataupun swipe dekat luar negara, baru dapatlah cashback 3% tersebut. Kalau korang hanya transaksi online saja, walaupun dekat mana-mana lah, US ke London ke, tapi kalau online korang tak dapat cashback. Jadi guys, walaupun dia tulis 0% foreign exchange markup, kadar tukaran Visa ini masih boleh berubah mengikut pasaran, dan dia pun tidak menggunakan mid market rate yang sebenar. So kadang-kadang tu dia jadi bezalah sedikit berbanding kadar tukaran real time. Selain itu, kad ini juga bagi satu pengeluaran ATM antarabangsa percuma setiap bulan, asalkan korang dah buat dulu at least satu transaksi luar negara dalam bulan yang sama. And kalau lepas tu korang nak keluarkan lagi dekat ATM, maka korang kena charge lah RM10 untuk setiap kali pengeluaran. So kalau dah tahu sebulan sekali saja percuma, so bila korang nak withdraw tu, korang withdraw terus lah banyak. Jangan withdraw sikit-sikit. Boleh withdraw sikit-sikit tapi kena bayar lah RM10 fee tu kan. Jadi daripada segi keselamatan, kad TNG Travel Visa ini dia adalah jenis
alias numberless. So bila kita pusing kat belakang, tak ada sebarang nombor tertera lah di atas permukaan selain nombor daus lah. Jadi kalau kad ni hilang ke, kad ni tercicir ke, orang tak boleh nak copy kad korang, tapi dia boleh paywave kan. Tu bahaya juga. So dengan itu, kalau kad hilang, korang boleh juga kawal ataupun setting dalam apps TNG Wallet terus, sama ada korang nak freeze kad ni ke, korang nak tengok lah apa segala transaksi yang dibuat dan sebagainya. So at least kurang-kurangnya dia dah kurangkan lah sikit risiko tak ada nombor dekat sini. Jadi guys, untuk apply kad ini, korang kena bayar dalam RM20 termasuklah yuran permohonan dan juga charge penghantaran, which is RM15 untuk kad ni dan juga RM5 lagi untuk delivery penghantaran lah. Jadi tahun pertama kad ini tak ada kena yuran tahunan, tapi lepas tu kad ini akan dikenakan yuran sebanyak RM8 setahun. So lepas ni korang get ready lah, setiap tahun korang punya TNG Wallet akan kena tolak RM8 setiap tahun yearly. So kena standby dah duit kan dalam korang punya TNG Wallet setiap tahun lepas ni. Jadi umur minimum untuk korang apply kad ni ialah 12 tahun dan mestilah dah lulus eKYC. Dan ada satu lagi perkara penting yang korang kena tahu, korang hanya boleh ada satu sahaja kad Visa TNG yang aktif lah dalam satu masa. Sebagai contoh, kalau korang dah ada kad Visa TNG yang lama ni kan, nampak yang belakang ni pun tak ada nombor juga. So kalau korang ada kad lama ni, tiba-tiba korang tengok video ni, korang nak apply kad yang baru ni, maka kad lama korang ini akan dia terus hilang lah, kena makan dengan kad ni. So korang kena aware lah benda tu. Kalau korang nak pakai kad ni, korang dah tak boleh dah, korang kena hanya pakai kad ni saja lepas ni. Jadi guys, sekarang jom dah tunjukkan macam mana korang nak apply kad ini dalam apps TNG Wallet. So first kali korang boleh buka apps TNG Wallet korang and then pergi ke bahagian kad di atas ini and then pilihlah Visa kad yang di atas ni. Jadi macam dah tekan, dia terus keluar yang inilah Visa kad. Sebelum ni kalau patutnya keluar yang ni tau, tapi ni dah tak ada. Jadi macam dah apply, so dia dah keluar kad ni. Tapi untuk korang sepatutnya tidak, korang ada option untuk apply travel card. Korang just perlulah isi alamat penghantaran, korang kena bayar yuran and then just tunggu sajalah untuk kad ini ataupun surat yang tadi itu sampailah ke rumah korang. Jadi bila kad dah sampai, korang boleh terus activate dalam apps dan dia akan linkkan lah dengan Paki e-wallet korang dan siap lah boleh guna terus. So macam dah tak activate lagi sebenarnya. So let's see lah kalau korang macam Daus dah sampai kad kan, macam mana nak activate. Kita akan tekan yang bawah sekali ni lah, activate physical card. Jadi sekarang ni kita kena scan QR code yang ada dekat surat ni. So please guys, jangan buang surat ni, dia pun dah bagi tahu keep this letter. So dah akan tekan scan now and then dia dah scan and then dia tulis introducing Visa card PIN for more security. So dia kata kat sini 6 digit PIN ni penting, akan diguna pakai sewaktu korang nak verify transaksi yang korang gunalah. Kadang-kadang kan kalau contoh lebih 200 korang ingat tak, korang paywave ke, korang cocok kad ke, lebih certain amount korang kena masukkan PIN. Inilah waktunya. So pastikan korang ingat 6 digit PIN ini supaya senang hidup korang nanti. Jadi dah akan tekan OK dan masukkanlah 6 PIN Daus and then ditulis Visa card activated. Memang simple, siap guys. OK, jadi dah baru saja overseas spending enable, di mana kad Daus ni dah boleh guna lah untuk luar negara. So korang kena tekan kad security untuk activatekan dia yang ini overseas spending and dekat sini korang boleh buat macam-macam lah. Nampak ATM cash withdrawal boleh, online purchase boleh, recurring payment boleh. So kalau nak bayar bil ulang-ulang korang boleh turn on. Overseas spending ni yang baru dah saja activatekan tadi, dah boleh bayar lah dekat kedai fizikal di luar negara sana dengan zero markup and then boleh buat contactless payment. Tapi maybe untuk first time biasanya lah kita still kena cocok dalam terminal payment tu, and then untuk second time dah boleh paywave saja contactless and then kita boleh set juga contactless limit kita berapa saja maksimum yang boleh kita spend dengan paywave. Lebih daripada tu kita kena pakai PIN. Maksudnya still paywave tapi dia kena masukkan PIN lah untuk lepaskan transaksi tersebut. Jadi bila dah siap ni apa lagi, korang boleh pergi luar negara and then korang pergi paywave je lah kat mana yang korang nak kan. Dan kalau korang spend di atas RM300, korang akan dapat cashback 3% sampai 31 Disember 2025. So in future dah pun tak pastilah berapa yang saja korang boleh dapat, dan kalau dia jadi terlalu rendah, maka tak tahulah berbaloi ke tak kan nak bayar RM8 setahun tu. So nanti tahun depan kalau korang tengok video ni tahun depan, korang komen berbaloi ke tak kad ni lagi. Jadi guys, selain TNG Travel Card ni, kita dah tahulah pesaing rapat dia iaitu Wise. Wise ni memang sangat terkenal dalam kalangan traveller di seluruh dunia, dan Wise ini pun dah berlesen di bawah Bank Negara Malaysia dan fungsi dia memang fokus untuk urus perbelanjaan antarabangsa. So kalau kita comparekan dengan TNG Travel Card ni, mana satu yang lagi perbaloi? Jadi guys, pertama sekali kita kena tengok daripada segi kadar tukaran asing. TNG dia menggunakan kadar Visa dengan 0% foreign exchange markup, tapi Wise pula dia menggunakan mid market rate, iaitu kadar sebenar pasaran, yang di mana mid market rate ni lah yang korang selalu tengok bila
bila korang search 1 USD bersama berapa kat Google, amount tu lah yang mid market rate guys. Itu adalah rate betul-betul sebenar lah, tanpa sebarang anasi nak buat untung, maknanya spread ke markup ke, tak ada. Itu yang paling transparent lah, paling efficient punya rate, dan hanya Wise saja yang guna guys. Tapi Wise akan tambah lah fee selepas tu. Berbeza dengan bank, dia tak akan pakai mid market rate tu, dia akan set sendiri rate tu. So rate tu memang sudah pasti akan jadi lebih mahal lah berbanding mid market rate. Jadi nak bagi korang nampak lagi kan betapa murah lah Wise ni, korang tengok ini adalah 1 USD di Wise dan harganya RM4.20. Maknanya 1 USD perlukan RM4.20 lah untuk convert. Dan apabila kita lihat dalam TNG wallet, rate ni adalah RM4.21. So beza dia tak banyak, memang ada beza, tapi bila amount tu jadi besar dan over the long term, perbezaan tu menjadi ketara jugalah. Contoh kalau $10 dah beza 10 sen, $100 dah beza RM1. Kalau dah berpuluh ribu nanti korang spend, maka penjimatan 1 sen tu akan menyebabkan kad Wise ni lagi berbaloi lah bagi Daus. And then nak ingatkan lagi, yang ditunjukkan dekat sini hanyalah sebagai indikatif, maknanya sebagai penunjuk saja. Dia bukan betul-betul rate yang korang akan dapat. Actual rate korang kena spend dulu kat luar negara nanti, baru korang tahu berapa rate tersebut. So tu yang macam leceh sikit lah, sebab dekat TNG Visa ini korang tak boleh nak convert awal. Korang kena spend dulu baru boleh tahu berapa yang korang dapat. Jadi comparison kedua untuk kedua-dua kad ni daripada segi multi currency yang disokong. So guys, kita tahu TNG ini hanya boleh guna ringgit saja. Korang tak boleh nak top up USD, tak boleh nak top up Euro, tak boleh nak top up Indonesia Rupiah, tak boleh nak top up Japanese Yen. So apabila korang pakai kad ini, korang spend dekat luar negara, dia akan automatically tukar duit ringgit korang kepada wang tempatan ataupun wang negara yang korang pergilah menggunakan kadar Visa tadi. So kalau contohnya korang pergi Jepun, dia akan tukar duit ringgit korang kepada yen. Waktu tu juga, waktu korang swipe tu juga. Tapi berbeza pula dengan Wise, korang boleh nampak, dah boleh scroll dan kita boleh nampak ada berapa banyak currency-nya ada dekat sini. Korang boleh tukar terus siap-siap lah, daripada Malaysia lagi korang boleh tukar terus jadi British Pound Sterling, boleh tukar jadi Euro, boleh tukar jadi Dirham, Yuan, Rupiah, Yen, Korean Won, Sing Dollar, Vietnam Dong dan macam-macam lagi lah yang ada. Semualah korang boleh tukar daripada sekarang juga. So macam sekarang kita tahu Japanese Yen tengah murah, so korang boleh tukar lah sekarang. Kok dia naik nanti kan Japanese Yen ni naik balik, dah mahal balik. So korang boleh lock harga sekarang. Best tak? Korang boleh plan daripada sekarang lagi. And then comparison ketiga daripada segi yuran dan juga cost. So kad TNG ini korang dah nampak, tadi korang kena bayar sekitar RM20 untuk korang apply kad ni, and then untuk dia hantarlah pergi ke rumah kita. And then ada pula yuran tahunan RM8 setiap tahun selepas tahun pertama. Dan Wise pun korang mesti kena bayar lah waktu korang dapatkan kad ni, tapi hanya RM13.70 dan tak adalah yuran tahunan. Dan kad fizikal ni pun korang ada optional, korang boleh pakai saja kad digital yang ada dalam Wise ini dan tak kena bayar. Kalau korang nak kad fizikal saja kena bayar, tapi sebab kita nak buat fair comparison, maka kena ada kedua-dua kad lah. Jadi ni still murah, RM13.70, tak ada yuran tahunan. Yang ini ada yuran tahunan RM8 dan RM20 lah untuk kita apply. Jadi daripada segi jangka panjang, Wise ini dah lebih murah, lebih jimat daripada sekarang lagi. And guys, bila kita tengok comparison kan, apabila korang nak withdraw duit cash dekat ATM di luar negara, kadang-kadang kita tukar duit tak cukup tau, ataupun kita terlupa ke apa ke, so kita boleh tahu withdraw duit dekat ATM di luar negara, tapi kena bayar. Jadi untuk TNG, dia bagi satu pengeluaran percuma sebulan, tapi sebelum tu korang kena buat dululah at least satu transaksi fizikal di luar negara dalam bulan tersebut, maka baru dapatlah free satu kali tersebut. And then lepas tu kalau korang nak withdraw lagi banyak kali dekat ATM, korang akan kena charge RM10 setiap pengeluaran. Wise pula dia berbeza. Wise ni dibagi dua pengeluaran percuma setiap bulan dan up to RM1,000 lah sebulan. So kalau korang withdraw lebih daripada 2 kali, korang withdraw lebih daripada RM1,000 sebulan, maka korang akan kena charge RM5 dan juga 1.75% charge tambahan. Jadi comparison yang terakhir daripada segi reward, ganjaran. So TNG sekarang dia ada promosi cashback sampai 3% untuk pembelanjaan di luar negara secara fizikal, tapi promo ini akan tamat pada 31 Disember 2025. Dan untuk dapatkan 3% cashback tersebut, setiap kali korang swipe tu korang kena pastikan korang spend at least RM300, barulah korang dapat 3% cashback. So kalau contoh korang spend bawah RM100, korang tak dapatlah 3% cashback tersebut. Dan kekurangan Wise, dia tidak ada cashback lah. Tapi bagi Daus, rate yang murah yang dibagi tu bagi Daus dah cukup-cukup worth it lah. So since dah ada dua kad ni kan, kalau Daus tahu Daus akan spend lebih RM300, Daus akan pakai kad ni. Tapi kalau bawah RM300, Daus akan pakai kad ni lah. So guys, personally Daus sendiri memang rasa Wise ni lagi berbaloi sebab Daus dah boleh simpan terus siap-siap mata wang negara yang Daus nak pergi. And dan kadar tukaran dia pun memang jauh lagi baik daripada kad biasa. Dia pakai mid market rate, so senang cerita semua rate yang dia dapat adalah sudah pasti jauh lebih murah lah, tak kisahlah apa currency pun. So kalau korang nak guna Wise, pastikan korang daftar Wise, guna link Daus di bawah supaya korang dapatlah banyak benefit. Sangat rugi ada kata korang daftar Wise ni kosong saja.
Jadi guys, itu pendapat Daus perbezaan di antara kad TNG Travel Visa ini dan juga kad UAS ni. So korang pula macam mana? Korang rasa mana satu yang lagi berbaloi, TNG Travel Card ataupun UAS? Please komen sekarang dan nak dengar pula pendapat korang. Jadi guys, jangan lupa like video ni, share video ni juga dekat korang-korang yang tengah pening mana satu kad yang terbaik ataupun diorang nak travel luar negara. Diorang dah ada belum kad ni? Kad ni penyelamat tau untuk travel di luar negara. Kecuali China lah. China tak pakai kad visa, dia pakai Alipay which is TNG Wallet. Tak payah pakai kad pun tak apa. Tapi tak rugi pun kalau korang ada kad daripada awal lagi kan. Jadi apa lagi, like video ni dan juga jangan lupa subscribe Daus. Jumpa lagi korang semua pada video akan datang. Ciao.